Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Damia Insyirah binti Idi Iskandar Shah. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SK Merchant Jaya, Pekan Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 5044. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda sebuah buku yang bertajuk Lori Kepala Merah. Buku Lori Kepala Merah ini merupakan karya Hashim Latif. Buku ini mempunyai 60 muka surat. Buku ini telah diterbitkan oleh Orchid Sendirian Berhad pada tahun 2001. Buku ini juga merupakan salah satu daripada terbitan siri Nyiasat Muda. Rakan-rakan sekalian, saya memilih buku ini kerana tajuk dan gambarnya yang menarik dan misteri. Gambar lori berkepala merah membuatkan saya tertanya-tanya. Selain itu, penggunaan bahasa dalam buku ini sangat mudah untuk difahami. Rakan-rakan, buku ini mengisahkan tentang keberanian Maliki dan rakan-rakannya, Pak Napong, Dusit dan Namrong untuk menegakkan kebenaran. Mereka berempat merupakan sahabat baik dan suka akan dunia penyiasatan. Kisah Lori Kepala Merah ini bermula apabila Maliki dan rakan-rakannya terjumpa lori kepala merah di ladang kelapa sawit. Gerak-geri lori tersebut yang seperti menyeludup sesuatu menjadikan mereka berasa curiga dengan keazaman dan keberanian Maliki dan rakan-rakannya. Mereka berjaya membongkar misteri lori kepala merah itu. Ternyata lori kepala merah itu digunakan untuk aktiviti penyeludupan pendatang asing di kampung mereka. Oleh itu, pengajaran yang saya dapat daripada buku Lori Kepala Merah ini ialah kita hendaklah berani dan bekerjasama dalam membanteras segala jenayah agar negara kita sentiasa aman dan harmoni. Misalnya, Maliki dan rakannya berani mengumpulkan bukti aktiviti jenayah lori kepala merah itu. Kepala merah walaupun perbuatan itu amatlah berbahaya. Maka kita perlu bekerjasama dalam memastikan negara kita bebas daripada pendatang asing. Buku ini telah mengajar saya untuk berani melaporkan kes jenayah kepada pihak berkuasa. Saya perlu pastikan negara kita sentiasa aman dan sejahtera. Namun, saya juga perlu mendapatkan bantuan orang dewasa agar diri saya sentiasa selamat. Selain itu, melalui buku ini, saya mendapat idea untuk menjadi lebih kreatif sama seperti Maliki yang kreatif menghasilkan cincin daripada buah kelapa sawit. Oleh itu, saya boleh menghasilkan produk baru menggunakan sumber alam di sekitar saya. Itu sahaja daripada saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.